Hai korang, nak singgah mana tu? Hari ni kita nak lunch kat mana pula ni Kak Mani? Hari ni akak bawa pergi Tea Garden cawangan baru dekat Eco Botanik. Sampai ke Eco Botanik? Jauhnya? Ya, sebab ini cawangan dia yang baru, dia baru open. Lepas tu macam sebelum ni nama dia lain. Sekarang dia rebranding balik lah jadi Tea Garden. Oh, faham. Halal tak? Halal, jangan risau. Sebelum nak masuk tu dah terpampang dah halal dia dekat pintu. Kalau tak nampak lagi tak tahulah. Ada promo apa-apa tak sempena opening Tea Garden yang baru ni? Mestilah ada. Sekarang dia tengah ada buy one free one kalau beli cow series tu, air cow series dia. Fuyo, kita ni dah lah FOMO kan kalau ada promo-promo apa semua. Air ni lah. Kita pilih air teh 3 layer. Tapi kan, okay, saya nak beritahu lah, air ni saya suka sebab saya tak suka manis and saya suka air ni. Oh, lepas tu akak order air soya ais dengan air teh susu Hainan. Rasa dia tak manis sangat, tak pekat sangat, just nice. Sebab kita suka tengok dia punya cawan. Dekat sini hari tu kita orang order banyak yang cemilan-cemilan. Macam-macam lah yang kita orang order kan. Macam black glutinous rice soup lah, lepas tu siomay lah, lava buns tu dah macam-macam lah. And surprisingly semua sedap. Tapi yang paling akak suka adalah gyoza. Oh, gyoza. Okay, kalau saya pun suka gyoza. Saya pun suka siomay dengan butter and kaya white toast tu. Okay, untuk main dishes pula kita orang order 3. First, herbal chicken with rice, char kway teow dengan kari laksami. Semua kita orang approve. Tapi yang akak paling suka char kway teow dia. Sama. Sedap kan? Sedap. Macam tak tahu nak cakap macam ni, tapi dia sedap sangat-sangat. Betul. Even saya bukan peminat kway teow yang kicap tu kan, tapi saya suka yang ni. Sebab dia tak basah sangat, dia tak kering sangat, just nice je. Betul. Kalau korang macam nak beli frozen food kan, nak buat yang ready to eat dekat rumah, boleh je beli. Ni tinggal masukkan dalam air fryer ataupun goreng, dah siap. Tak payah susah pergi Tea Garden. Betul. Lepas tu dia ada jual mooncake juga. Betul. Boleh test tau. Ni biasalah, kita kan FOMO tengok benda-benda macam ni, mesti dah ada testingnya. Betul. And jangan risau, mooncake ni pun halal. And sedap. Lepas tu dia ada sambal juga rupanya. Dia ada 3 jenis sambal dan 1 curry paste. Oh, faham? Okay, dia bukan ada tu je, dia pun ada juga. Dia banyak lah produk-produk dia yang korang boleh beli. Betul. Oh ya, lagi satu. Kalau korang beli any ready to heat ataupun ready to eat Tea Garden ni kan, korang beli satu je, next purchase korang akan dapat 50% off tau. Oh ya ke? Bestnya. So, orang Gelang Patah dan sekitarnya yang cari puat makan yang sedap dan berbaloi, bolehlah datang ke Tea Garden Eco Botanik Iskandar Puteri. So, lepas ni kita nak singgah mana pula?